Okey, Assalamualaikum semua. Bismillah. Okey semua? Dah dapat dah? Ada lebih Okey. Ya? Ya. Baiklah. Cikgu nak mulakan kelas cikgu sekarang Okey, sebelum tu ya, ada lebih Okey. Hari ini cikgu akan membentangkan tajuk cikgu, iaitu adalah pendidikan seni, tajuk bahasa seni visual. Okey? Dah ready semua? Dah? Okey. Lepas ni cikgu akan ajak kalian semua nyanyi untuk kamu lebih faham apa yang akan cikgu sampaikan dan ajar sebentar lagi. Okey? Audio 5. Walker. Kereta api. Okey, ikut cikgu. Regap-regap badan. Okey. Suara kereta api gerak sekali, majulah kereta apiku. Panjangnya penumpang rata-rata, majulah kereta apiku. Majulah, pandang kiri dan kanan, mundulah ke belakang, gerak perlahan-lahan, majulah kereta apiku. Bunyi suara kereta api gerak sekali, majulah kereta apiku. Jangan ikut rata-rata, majulah kereta apiku. Dapat pandang kiri dan kanan, depan belakang. Nanti jangan tengok kan. Kereta apiku. Okey. Dah. Okey. Itu video pause. Okey. Okey. Jadi kamu tahu tak sebab apa cikgu nyanyi lagu tadi? Tak tahu. Sebab ada berkaitan dengan apa yang cikgu bagi tadi. Gambar.
api, muka kereta api. Kenapa kamu dapat apa? Gambar kan? Dapat gambar kan? Rupa. Jadi lepas ni cikgu nak suruh anda semua untuk buat tak apa. Lepas ni kamu semua akan menjalankan garisan. Daripada garisan tu menghasilkan rupa dan bentuk. Okey. Ini adalah rupa apa? Kereta api. Rupa apa? Kereta api. Rupa kereta api. Okey. Jadi saya guna kamu semua sediakan color warna. Ada color warna? Ada. Okey, bagus. Semua bawa ya? Semua bawa bagus. Siapa yang tak bawa, boleh pinjam. Tapi cikgu dah pesankan semua bawa. Ada yang tak bawa ke? Tak ada? Ada seorang je tak bawa? Kalau tak bawa nanti pinjam dengan kawan Tapi pastikan pulang balik jangan hilangkan tau. Okey. Okey, ini adalah rupa kereta api yang cikgu akan buat sekejap lagi. Okey. Okey. Daripada rupa kereta api ni kita akan menghasilkan rupa daripada garisan. So cikgu nak kamu semua sediakan color warna. Boleh juga. Warna apa pun boleh, ikut kesukaan kamu, kreativiti kamu. Okey? Dah sediakan? Okey. Dah ada? Okey. Dah standby kan? Okey, cikgu nak terangkan seterusnya. Okey, daripada garisan tu sebenarnya ada perincian perbezaan antara unsur seni dan perincian rekaan. Tahu unsur seni dan perincian rekaan? Unsur seni berbeza, perincian rekaan pun berbeza. Okey? Okey, ini tadilah adalah cikgu punya objektif. Objektif cikgu nak menjadikan kamu untuk mengenal pasti apa itu bahasa seni. Nanti kamu akan belajar bahasa seni. Kamu juga akan cikgu ajar untuk menghuraikan konsep unsur seni dan prinsip rekaan. So, cikgu mengharapkan kamu untuk dapat memberi contoh unsur seni dan prinsip rekaan dengan baik selain mampu menghasilkan karya seni melalui unsur seni dan prinsip rekaan tersebut. Okey? Dan terakhir cikgu nak kamu dapat membezakan bahasa seni melalui unsur seni dan prinsip rekaan. Okay, faham ya semua anak murid? Okey. Cikgu akan menerangkan perbezaan unsur seni dan prinsip rekaan. Okey. Kamu akan dapat kan kat situ nanti cikgu tulis unsur seni dan prinsip rekaan, okey? Inilah perbezaan unsur seni dan prinsip rekaan. Unsur seni, apa itu unsur seni? Apa yang kamu nampak di sini? Unsur seni ada apa? Bukan. Unsur seni ada berapa? Kat sini. Unsur seni kat sini ada warna. Nampak? Ada warna, rupa, ruang, bentuk, garisan dan juga jalinan. Mengikut color warna. Ini kan warna pink kan? Warna pink ni adalah unsur seni. Kalau warna biru ni prinsip rekaan. Prinsip rekaan berbeza dengan unsur seni. Kalau prinsip rekaan adalah kepelbagaian, imbangan, kesatuan, penegasan, kontra, harmoni dan juga rima dan pergerakan. Itulah perbezaannya yang cikgu akan terangkan sebentar lagi. Okay. Jadi faham semua unsur seni dan prinsip rekaan? Okey. Nampak kat sini? Okey, unsur seni. Unsur seni adalah warna, rupa, bentuk, ruang, garisan dan jalinan. Okey, faham? Okey, selanjutnya cikgu nak kamu terangkan apa itu. Apa itu prinsip rekaan? Prinsip rekaan. Yang pertama apa? Kepelbagaian, betul. Okey. Seterusnya apa? Penegasan. Okey. Seterusnya imbangan. Yang keempat? Betul. Yang kelima? Yang kelima kontra. Yang keenam? Betul. Dan yang terakhir? Jadi kamu dapat bezakan antara unsur seni dan prinsip rekaan sekarang? Unsur seni dan prinsip rekaan.
Unsur seni yang tadi, warna, rupa, ruang, bentuk, garisan dan jalinan. Itulah tadi unsur seni. Okey? Dan jangan persediaan yang macam kamu terangkan sebentar tadi. Okey, cikgu akan terangkan lebih terperinci jika kamu tak berapa faham. Cikgu akan tontonkan pada kamu satu lagi video bagi kamu lebih jelas lagi. Unsur seni. Okay. Unsur seni ialah unsur asas untuk menghasilkan sebuah karya seni visual. Terdapat 6 unsur seni yang perlu kita pelajari. Seni, macam yang saya cakap tadi. Desain, Garisan, rupa, jalinan, jalinan, warna, warna, ruang dan bentuk. dan bentuk. Itu adalah unsur seni yang cikgu terangkan tadi. Jadi kamu dah faham dah unsur seni persediaan? Garisan, Garisan. Apa itu garisan? sambungan titik ke titik di atas sesuatu permukaan. Terdapat banyak jenis garisan, antaranya ialah garisan halus, garisan tebal, garisan berduri, garisan berduri, garisan bergerigi, garisan terpancar, garisan berbulu, garisan berbiji, garisan berlingkar, garisan zigzag, garisan putus-putus, dan garisan berserabut. Rupa. Rupa ialah hasil Ya. sambungan garisan yang bertemu dan Okey, tak apa. Duduk dulu, nanti cikgu bagi tahu dibagikan kepada dua, iaitu rupa organik dan rupa geometri. Jalinan. Jalinan merupakan kesan yang ada pada sesuatu permukaan. Terdapat dua jenis jalinan, iaitu jalinan tampak dan jalinan sentuh. Ya? Jalinan Tak tahu, okey, boleh. Jangan lama, cikgu bagi 5 minit. Okey? Cikgu bagi 5 minit saja. Boleh pergi sekarang. manakala jalinan sentuh ialah jalinan yang dapat dirasai dengan sentuhan. Bentuk. Bentuk asas mempunyai struktur jisim dan isi padu. Bentuk dibahagikan kepada dua, iaitu bentuk konkret dan bentuk ilusi. Bentuk konkret ialah bentuk yang boleh disentuh dan maujud. Manakala bentuk ilusi ialah bentuk yang hanya dapat dilihat sahaja. Ruang. Ruang ialah jarak di antara dua objek. Kedudukan objek dalam sesuatu jarak akan menimbulkan kesan ruang belakang, ruang tengah dan ruang hadapan. Terdapat dua jenis. Okey, ini ada ruang. Ruang ialah jarak di antara dua objek, kedudukan objek dalam suatu jarak dan menimbulkan kesan ruang belakang, ruang tengah, ruang dan ruang hadapan. Itu ruang. Okey? Itu daripada unsur seni, okey? Ruang ilusi dan ruang nyata. Itu dan ruang. Warna. Warna, betul ada warna. Boleh dibahagikan pada tiga kumpulan, iaitu warna asas, warna sekunder dan warna tertiar. Ya. Warna asas ialah warna yang tidak dapat dihasilkan daripada campuran warna lain. Manakala warna sekunder ialah warna hasil campuran dua warna asas. Warna tertiar pula ialah warna hasil pastikan. campuran warna asas dan warna Tengok Faham semua? Okey, cikgu nak bagi pertanyaan. Okey. Nanti ada soalan untuk kamu yang cikgu nak tanya. Okey. Yang manakah merupakan unsur seni yang setelah cikgu belajar tadi? Yang manakah unsur seni? Cikgu padam dulu. Yang mana satu unsur seni? A. Warna, B. Harmoni, C. Kontra, D. Kesatuan. Okey. Yang manakah unsur seni? Harmoni bukan. Itulah tadi kamu bagi tahu tak dengar, tak tengok perhatian. Warna. 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 Warna semua cakap warna Okey. Jawapannya A. Cikgu tengok apa jawapannya ya. Betul. Siapa jawab warna betul. Jawapannya ada warna. Siapa yang beri perhatian pasti dapat jawapannya. Sebab apa warna? Sebab itulah unsur seni yang kita terangkan sebenarnya tadi. Unsur seni adalah garisan, rupa, bentuk, jalinan, warna, garisan. Itulah
unsur seni. Jadi mana yang tak dapat, cuba belajar lagi untuk lebih fokus dan mendengar apa yang cikgu cakap. Ada perbezaan antara unsur seni dan perisi rekaan. Unsur seni salah satunya ada warna. Warna, rupa, bentuk. Okey. Jadi Abu dah faham sekarang? Faham? Warna termasuk dalam? Warna termasuk dalam unsur ni. Betul. Faham? Okey. Jadi seterusnya cikgu nak kamu tengok dekat kamu yang cikgu dah telah bagi tadi. Gambar cikgu telah bagi iaitu rupa apa? Kereta api bandai. Okey, fokus. Okey. Sekarang kamu sediakan color warna. Lepas tu kamu cuba olahkan jenis-jenis garisan yang cikgu telah buat tadi, yang telah cikgu buat. Nanti kamu apply dekat, cuba terapkan dekat kamu punya lukisan. Okey? Okey, warna. Tak perlu warna, kamu cuma perlu menerapkan unsur jalinan garisan. Jadi yang pada garisan tu menghasilkan rupa. Garisan tu menghasilkan rupa dan bentuk. Itu adalah hubungan antara satu sama lain. Salam. Jadi cikgu bagi tahu contoh dulu, nanti kamu tengok. Okey? Kamu tengok contoh cikgu buat. Okey. Ni kan daripada gambar ni kan. Gambar kereta api punya wajah kan. Jadi daripada gambar ni cikgu nak menghasilkan rupa tu dan bentuk. Okey, daripada garisan. Macam mana cikgu buat macam ni. Dan jenis garisan. Ini adalah garisan lurus. Okey. Boleh guna warna. Okey? Yes, pakai garisan. Oh ya, dia. Boleh buat garis-garis dekat tepi itu saja. Oh ya. Tak perlu warna, tapi kamu hanya perlu menggariskan. Dan akan menghasilkan rupa dan bentuk. Cikgu garis macam cikgu buat garis macam ni. Ni satu garis. Satu kali nampak seperti rupa bayang-bayang. Ambil warna bantu garis. Ambil warna lepas tu garis kat tepi ni. Okey. Nanti mana? Ambil warna, color, garis kat sini. Garis macam ni dulu. Garis tak dekat kamu punya ikut color warna kamu? Nak bagi tanda boleh. Jangan lama, 5 minit saja. Okey. Dapat? Betul, pandai. Tengok, ada kawan kamu yang pandai dah. Duduk belakang pun pandai. Okey, betul. Betul. Daripada garisan tu dapat menghasilkan rupa dan bentuk kan. Bayang. Okey, dan satu. Kita pakai garisan tu saja, tak perlu warnakan. Dah selesai tadi tu pergi toilet tadi. Jadi awak tak dapat jawab. Buat dekat situ, pakai color warna awak sendiri. Buat garisan yang tengok ikut cikgu, nak faham ikut cikgu. Ni adalah garisan pertama, adalah satu garisan macam ni. Boleh, jangan lama ya. Okey, seterusnya kita doublekan kat sini. Ada setengah garisan cikgu pekatkan. Ada setengah garisan yang cikgu pekatkan. Jadinya garisan ni lebih tebal. Okay. Jadi dari sini kamu akan nampak bayang-bayang. Bayang-bayang tu menghasilkan rupa. Jadi dia nampak seperti kereta api ni seperti 3 dimensi. Tidak seperti rupa yang pada asalnya, gambar biasa. Okey, faham? Pandai betul. Buat macam kawan kamu buat. Pandai betul. Okey. Betul. Okey. Betul? Okey. Lepas tu kamu cuba terapkan garisan beralun. Garisan beralun kamu boleh buat di mana-mana sini. Garisan beralun macam ini. Dia tak terurus tapi dia beralun seperti rambut yang beralun lah. Okey. So daripada garisan beralun ni kamu dapat lihat bahawa di bahagian bawah ni ada bentuk
bentuk yang beralun, bentuk kereta api yang beralun. Okey, jelas di situ. Okey, saya tengok semua buat. Kau dah buat? Ya. Buatlah ikut apa cikgu buat. Pastikan jangan mewarna, cuma gariskan saja. Ikut teknik garisan. Dapat? Okey. Pandai. Kalau kamu kreatif pun bagus. Macam kawan kamu ada yang kreatif, dia buat berbentuk berlainan, garisan di bahagian lain. Itu pun salah satu yang cikgu nampak kamu betul-betul dengar apa yang cikgu cakap. Garisan lurus, garisan beralun. Okey. Ni garisan tebal ni menampakkan dia adalah ada pancaran cahaya matahari di sebelah sana. Jadi nampak di sini seperti bayang-bayang. Ya, kamu boleh ikut kreativiti kamu yang telah cikgu ajar sebentar tadi. Jadi kamu faham tak apa yang cikgu? Betul? So, jadi kamu nampak di sini ada garisan beralun kan? Jadi kamu dapat sini rupa bahagian bumper dia seperti beralun. Maksudnya ada rupa beralun di situlah. Faham ya? Okey. Pandai. Bagus kawan kamu ni. Bagus. Jadi kamu nampak di sini adalah rupa garisan kan? Ini seperti bayang-bayang lah. Okey. Yang ni adalah cahaya matahari di sini. Boleh? Nak lurus ke? Ikut kreativiti kamu. Nak garis ke bawah ke atas ke, melintang ke. Jadi kamu menggunakan unsur seni garisan. Okey. Betul? Pandai? Cikgu saya ni. Ya? Malam ni saya nak pesan. Boleh. Saya ambil kertas ni. Lampu. Saya ambil kertas. Boleh? Jadi nampaklah apa punya garisan kamu kan? Lebih jelas. Boleh. Tak penting jangan koyakkan ya. Betul, pandai. Tengok kawan kamu kreatif dia buat. Dia buat daripada lain. Ini yang bagus. Nampak garisan ni. Di sini pun ada nampak garisan lurus daripada ke bawah. Jadi nampak rupa kereta api seperti ini. Macam mana? Garisan, betul? Macam ni pun bagus. Kamu boleh membezakan antara yang mana lurus dan mana beralun. Kamu boleh buat ikut kreativiti kamu sendiri. Nak lurus ke mana? Ya? Nak warnakan warna kuning. Boleh? Warna emas boleh? Tapi kamu jangan warnakan. Kamu gariskan sahaja. Cikgu nak nampakkan rupa. Garis-garis. Macam garis-garis. Macam aktiviti kawan-kawan kamu tadi. Boleh buat macam ni. Ikut aktiviti masing-masing. Cikgu nak tengok macam mana kamu kreativiti membuat. Dekat dia punya sini kan ada bulat kan. Kamu boleh buat garisan apa? Garisan beralun, garisan melingkar, garisan macam ni. Boleh. Okey? Macam ni. Boleh? Pandai? Betul? Jadi kamu kenal kan garisan kan? Garisan beralun, garisan lurus, garisan zigzag pun boleh. Boleh? Garisan zigzag pun boleh buat. Kalau kamu kreatif, kamu boleh buat garisan zigzag, garisan lurus. Ialah garisan zigzag. Yang penting cikgu nak nampak kamu menerapkan unsur seni. Jadi daripada unsur jalinan. Unsur seni ada banyak. Ada jalinan, rupa, bentuk, warna. Jadi unsur seni yang cikgu nak terapkan sekarang, yang cikgu nak kamu lihat adalah jalinan. Garisan. Garisan ini ialah menghasilkan jalinan, rupa dan bentuk. Jadinya ya? Betul? Jadilah unsur seni ni berkaitan antara satu sama lain. Unsur seni berkaitan antara unsur seni, jalinan, rupa, bentuk. Itulah unsur seni. Jadi bila kamu menerapkan jalinan di dalam unsur seni kamu akan dapati ada rupa yang terhasil, ada bentuk yang terhasil, ada warna yang kamu dapat terhasil daripada garisan itu. Macam tu juga bila kamu buat warna pada garisan itu akan menghasilkan sesuatu yang baru, rupa. Okey. So, unsur seni beza dengan persediaan. Persediaan seperti yang cikgu dah terangkan sebentar tadi. Inilah je lah.
Ya, macam itulah cikgu nak kamu faham. Sebab nanti cikgu jelaskan ya. Faham? Dalam telefon. Ya? Apa? Tak sihat, apa? Biasa puasa, cikgu pun faham. Boleh, warna apa pun boleh. Ya? Nak kalau nak kelabu pun boleh. Tapi ikut kamu jangan warnakan tau. Cikgu nak kamu gariskan saja. Cikgu nak tengok macam mana kamu faham. Warna hitam pun boleh. Cuma kamu kena gariskan. Zigzag ke, beralun ke, lurus ke. Okey? Yang lain dah siap? Tengok. Pandai kamu. Okey, ni pun bagus. Dia buat bergaris. Beralun, bergaris, lurus, zigzag. Apa lagi? Semua kamu boleh buat. Buat bulat pun boleh. Melengkung pun boleh. Ya? Okey. Betul? Pandai? Kalau kamu kreatif lagi bagus. Kamu boleh bulatkan dekat tayar ni, kamu bulatkan bulat-bulat. Jadi kamu nampak rupa tayar tersebut. Sekarang kamu dah dapat jelas tak? Apa yang kamu hasilkan tadi telah menghasilkan satu rupa yang baru. Satu rupa kereta api yang baru. Betul? Jadi daripada rupa tadi kamu dah nampak seperti yang ni adalah bentuk 3 dimensi kan? Daripada garisan tadi. Sekejap lagi ya. Sekejap lagi kita berbuka. Lagi berapa jam lagi? Lagi 3 jam lagi kita buka. Okey? Faham semua? Nanti kau basah. Dah siap? Okey. Siap semua? Bagus-bagus. Tak apa, kamu buat dulu. Cikgu nak tengok. Dah siap, okey. Lepas tu atas tu, dia punya kepala dia. Dia punya tanduk dia. Corong asap dia. Corong asap apa kamu gariskan. Ikutlah jenis garisan apa yang kamu faham. Garisan ada macam-macam jenis. Ada garisan zigzag, ada garisan lurus, ada garisan beralun. Okey? Garisan melingkar. Macam mana? Buat garisan sama boleh. Tapi lagi bagus kamu berbagaikan apa yang kamu faham dan kamu tahu. Garisan kan ada banyak jenis. Ada garisan lurus, garisan beralun, garisan melingkar, garisan zigzag, garisan melengkung. Ya? Garisan apa? Itu warna. Betul, pandai. Pandai-pandai. Boleh garisan pandai? Pandai kamu. Garisan ni garingkang melingkar. Okey? Okey, apa jadi kamu boleh tambah lagi garisan zigzag pula. Ya? Mana ada Betul. Boleh buat. Tapi kalau macam kat bulat ni, seloknya kamu boleh buat garisan melengkung. Garisan melengkung macam ni. Kalau dekat sini kamu boleh buat garisan melengkung. Jadi kamu akan nampak rupa dia seperti ini. Nampak dia punya bentuk dia seperti bulatan separuh. Okey? Tapi pastikan warna berbeza. Jangan sama. Jangan semua colour sama. Kamu colour berbeza lah. Ini warna. Bahagian sini warna biru. Bahagian sini warna hijau. Bahagian sini warna kuning. Jadi kamu nampak pelbagaian dalam warna tersebut. Yang menghasilkan rupa daripada garisan tersebut. Okey? Faham dah? Okey. Unsur seni dan perisekan apa tadi cakap lagi? Unsur seni dan perisekan ada sesuatu yang berbeza. Okey? Unsur seni tadi garisan, rupa, bentuk. Okey? Lepas tu perisekaan seperti kepelbagaian, penegasan, imbangan, kesatuan, kontra, harmoni. Lepas tu firma dan pergerakan. Sabar ya. Sekejap lagi buka. Kamu relax dulu. Tak lama dah. Ya. Betul? Itulah kamu dapat kan? Ya? Tak apa, biar je. Cikgu dah nak balik tu. Tak apa. Cikgu dah nak balik. Belum, lama lagi. Cikgu. Cikgu, Saya sangat bersedia tak makan. tak apa. Nanti terus dia makan. Nanti dia berbuka. Okey? Okey. Tapi petang ni makan. Okey, siapkan. Ya ke? Okey. Kamu teruskan. Salinan. Aku cakap adik aku kecil lagi. Okey. Macam dia ayat.
Dah? Dah siap? Boleh je. Okey, tengok ramai tuan sudah siap. Tapi susah. Tengok pinjam sekejap ya. Ini adalah salah satu contoh yang cikgu sangat kagum ya. Tengok dia punya contoh. Dia punya barisan dia hanya guna 3 teknik garisan saja. Garisan beralun, garisan zigzag dan juga garisan lurus. 3 teknik saja digunakan, tapi dia dapat menghasilkan rupa bentuk yang 3D. Dia nampak rekaan yang hidup. Nampak warna dia timbul, nampak dia punya rupa dia timbul. Ya? Boleh? Nampak? Jadi cikgu pun nampak kamu pun cantik. Lagi cantik juga, berwarna-warni. Lagi bagus berwarna-warni, nampaklah rupa dia lagi cantik. Okey. Dah? Okey. Seterusnya, cikgu nak jelaskan. Okey. Cuba kau baca. Cikgu nak kau baca dulu dekat depan ni. Apa? Baca sekarang. 1, 2, 3. Garisan di dalam. Baca. Sama-sama. Cepat. Sekan jantan rupa bentuk warna dan ruang. Begitu juga unsur seni warna. Misalnya, yang mampu menghasilkan 5 unsur seni. Kerana ia macam tu. So macam itulah kalau unsur seni ni, dalam unsur seni ni warna dia berkaitan antara satu sama. Contoh warna dia berkaitan antara unsur seni, bentuk, bisikan. Kalau kita terapkan salah satunya pun kita akan menghasilkan unsur seni yang dijelaskan sebentar tadi. Okey? Ya. Ya, betul. So nak cikgu nak tanya apa? Boleh tanya. Okey. Cikgu nak tanya. Saya nak. Apa? Saya nak tahu. Boleh comel? Pandai kamu buat. Bagus. Jadi cikgu nampak apa yang cikgu buat. Ya? Tapi lama. Lawat tak selam. Oh. Ini lebih kepada jenis garisan yang cikgu nak terapkan. Ini adalah garisan melengkung. Jadi daripada garisan melengkung ni kamu nampak dia ada rupa. Nampak tak rupa yang terhasil? Kan? Macam bendanya timbul. Cikgu nak nampakkan bendanya timbul. Maksudnya ini apa yang kamu perasan adalah ini cahaya di sini. Cahaya di sini menghasilkan bayang-bayang di sini. Jadi ini terang. So nampak sini ada rupa timbul di sini. Rupa dia seperti ini, nampak timbul dia adalah garisan ni menghasilkan rupa. Faham? Kata Syed boleh. Boleh. Tak lupa boleh. So nak tanya, ada yang nak tanya soal? Nak tanya cikgu? Okey. Saya nak tanya dah siap. Okey, dah siap cikgu nak tengok macam mana. Okey, dah penuh. Kamu boleh tambah lagi. Tebalkan lagi kalau kamu tebalkan. Saya nak tanya soalan. Ya? Saya dah siap tu. Dah siap. Okey, nanti aku tanya. Faham? Dah siap. Pandai. Bagus. Awak adalah salah seorang contoh yang terbaik yang cikgu tengok. Okey, kamu boleh tengok dia punya contoh dia. Macam mana? Nampak tak? Warna dia warna-warni, pelbagai. Nampak tak? Dia mendengar apa yang cikgu ajar. Okey, dia mendengar apa yang cikgu ajar. Tengok, ada garisan lurus. Dengar ni. Tengok dia buat macam mana. Nampak tak garisan lurus dia terapkan, garisan beralun, garisan zigzag. So dapat dia terapkan dekat tayar dia buat garisan zigzag. Nampaklah rupa tu timbul, kan? So nampak dari sini rupa, bentuk, ruang, jalinan dia pun terhasil. Ya? Boleh? Kamu boleh gabungkan garisan lurus dan garisan beralun. Jadi dia punya bentuk je lebih timbul. Jadi taklah nampak awak punya rupa kereta api tu tadi kosong, flat. Dia tak nampak macam, dia tak nampak kosong. Bila kamu dah tambah warna-warna, jadi dia lebih nampak ada seni ke, nampak unsur seni dia timbul. Okey? Jelas? Ada lagi nak tanya soalan ke cikgu? Semua faham? Ada. Okey, cikgu nak kamu jelaskan. Baca. Cikgu nak kamu jelaskan prinsip rekaan. Apa dia prinsip rekaan? Kepelbagaian. Lagi penegasan. Lagi imbangan. Betul. Lagi
Kesatuan. Lagi? Kontra lagi? Harmoni lagi? Betul, seimbang pergerakan. Pandai. Jadi siapa sudah faham ni antara perbezaan unsur seni dan prinsip rekaan. Unsur seni berbeza dengan prinsip rekaan, tapi dia berkaitan antara satu sama lain. Okey? Dah siap? Bagus. Okey, cikgu nak bagi tertib pula depan ni. Cikgu nak tanya. Cikgu nak ulang tanya lagi kat kamu, bagi kamu boleh faham. Okey? Dah siap belum? Ya? Boleh. Okey, jelaskan prinsip. Okey, lepas siap nanti cikgu nak kamu semua hantar tulis nama. Lepas dah siap, tulis nama. Nak buat tanduk boleh, gigi tajam boleh, tapi pastikan menggunakan unsur seni yang cikgu telah ajar. Ikut garisan yang telah cikgu jelaskan. Jenis garisan lurus, garisan beralur, garisan zigzag. Kau boleh gunakan kalau kamu nak. Tak boleh. Kamu kena gunakan unsur garisan yang telah cikgu ajar sebentar tadi. Garisan lurus. Apa garisan lurus? Garisan beralur? Tak digalakkan lah sebab sekarang kan kat lukisan. Ya? Boleh, pandai. Boleh? Zigzag dekat gigi dia. Jadi nampaklah unsur seni unsur zigzag. Jadi kat sini pun boleh? Boleh? Kawan-kawan buat tadi, kawan-kawan dia buat macam ni. Pun boleh sebenarnya. Nampaklah rupa di situ. Garisan zigzag. Okay, dah buatlah kalau kamu nak buat. Garisan zigzag. Jadi nampaklah kamu punya rupa. Tapi seramlah sikit kalau kamu tengok. Rupa dia dah macam menakutkan lah kalau cikgu tengok. Pandai, betul. Ya? Boleh buat kereta boleh, tapi pastikan gunakan unsur seni. Boleh? Nampak janggut dia. Betul? Dia tulis nama. Okey, dah siap. Dah siap boleh hantar ya, cikgu nak tengok. Tulis nama dulu. Tapi sebelum hantar cikgu nak tanya dulu nanti. Yang penting tulis nama dulu, boleh? Dah siap, tulis nama dulu. Tulis nama, okey. Duduk dulu. Nanti cikgu akan ambil. Ya? Tak apa, cikgu soal dekat sini saja. Betul? Pandai? Betul boleh? Kamu boleh buat apa saja ikut kreativiti masing-masing. Boleh? Kamu boleh buat apa saja jenis garisan ikut kreativiti kamu. Tapi pastikan mengikut arahan cikgu yang cikgu dah jelaskan. Menggunakan garisan. Garisan lurus, garisan beralun, garisan zigzag, garisan melengkung. Faham? Semua dah faham kan sekarang? Daripada tadi kamu tak faham kan? Pun boleh. Nampaklah garisan dia. Nampak rupa. Jadi apa yang kamu tengok dekat lukisan ni? Apa yang kamu nampak? Kamu nampak rupa dia sekarang hidup kan? Tadi dia rupanya kosong kan? Putih saja kan? Sekarang dia dah ada warna, dah ada garisan, ada ruang. Kamu dapat ruang di sini. Pandai, betul? Okey. Nanti kamu penuhkan, nanti kamu tulis nama, okey? Tengok ni. Ya? Betul? Pandai? Lagi kreatif. Pandai. Okey, boleh? Jadi yang kamu buat pun ada nampak garisan kan? Rupa kan? Following kamu tu. Kamu buat kepak. Boleh. Nak tambah apa lagi boleh. Nak tambah topi dia ke, nak tambah kepak dia pun boleh. Tapi pastikan mengikut jalinan yang cikgu dah serangkan. Jalinan lurus, garisan beralun. Betul? Ada? Boleh? Nanti kamu tulis nama Nak tambah lagi boleh. Ni macam kosong lagi ni. Doublekan lagi pun boleh. Nak tebalkan lagi. Tulis nama dulu. Okey, dah siap? Okey, dah siap duduk tempat masing-masing Semua dah siap? Ya? Okey, boleh.
Boleh? Yang penting cikgu ada kreativiti kamu menghasilkan garisan. Okey. Okey. Dah siap ya semua? Okey. Cikgu bagi lagi 2 minit. Boleh? Tambah lagi kosong bawah ni, kosong sikit, tambah garisan beralun ke garisan lurus. Boleh, betul. Ya? Boleh. Nah, muka dia, kamu boleh tambah rupa dia. Rupa dia kamu boleh buat garisan melengkung macam ni ah. Garisan melengkung. Pakai warna apa-apa lah kamu suka. Warna cair-cair pun boleh. Warna kuning ke, warna oranye ke. Muka dia pastikan muka dia kamu colour juga. Betul. Tambah penuh lagi. Separuh boleh. Nak tukar colour lain pun boleh kat sini. Dah. Okey, lagi 1 minit ni. Cikgu bagi masa lagi 1 minit sahaja. Siap. Okey. Nanti dah siap tulis nama, okey? Sebab cikgu lepas ni cikgu nak tanya kamu satu soalan. Dah? Apa boleh? Penting kamu faham. Okey? Dah. Mana? Okey, tunggu kawan-kawan kamu yang belum siap. Ada kawan-kawan kamu yang belum siap. Lagi 1 minit lagi. Boleh? Kamu boleh gunakan teknik zigzag dekat muka dia pun boleh. Boleh. Tak faham semua? Tengok, dah siap? Dah siap dah. Ni tambah sikit je lagi kat bawah ni kalau nak tambah. Dia punya tapak dia. Macam tu. Boleh? Kan pandai tu, kreatif, garisan kamu tu macam tu. Macam tu boleh? Macam tu pun boleh. Kamu cuma penuhkan lagi lah bawah ni. Zigzag, buat zigzag kat tayar dia, kamu boleh buat zigzag. Jadi nampak tayar tu timbul. Zigzag macam ni pun boleh. Contoh, cikgu bagi contoh. Macam ni. Kamu penuhkan sekeliling. Macam tu. Dia nampak tayar dia nampak? Nampak timbul kan? Tengok. Cikgu boleh cari tak? Boleh? Boleh? Jadi cikgu nampak sekarang ni kamu semua faham? Okey, bagus. Tapi jangan tambah yang beripis sangat Jangan menambah-nambah yang bukan-bukan. Boleh. Boleh pandai? Dia macam kamu buat. Simple je. Boleh. Boleh. Ya? Siap? Ya? Lagi. Dah siap. Okey. Dah semua dah siap cikgu. Cikgu nak semua duduk. Dah, kamu dah boleh duduk. Dah. Okey? Kreatif. Kemas. Ini salah satu contoh yang kemas yang cikgu suka. Nanti cikgu ambil kejap Sekejap. Ni pun kemas. Ni adalah 2 contoh yang cikgu kagum tengok dia punya. Kemas je. Dia punya warna je jelas. Garisan ni ikut apa yang cikgu ajar. Boleh? Tak. Dah. Dah siap duduk. Okey, semua duduk. Sekarang semua duduk. Okey dah, duduk. Kan bagus. Boleh? Dah 2. Naik sabunya? Okey, tak apa. Ni tadi. Okey, boleh? Dah, duduk dulu. Okey dah, cikgu dah tambah semua. Semua duduk dulu. Dah, duduk dulu. Faham? Bagus. Bagus. Terus dia nama. Cikgu nak soal sekejap. Ni antara 2 contoh yang terbaik yang cikgu nampak di sini. Nampak tak? Dia punya warna dia jelas. Garisan dia pun mengikut apa yang cikgu telah ajar. Garisan lurus, garisan beralun, garisan zigzag, garisan melengkung, semua dia terapkan. Ni adalah contoh yang cikgu kagum. Dia jelas, warna dia pun jelas dan berwarna-warni. Nampak? Kemas dan cantik. Ini pun salah satu yang mengikut contoh cikgu. Ni ikut garisan lurus, garisan beralun, garisan melengkung, garisan zigzag. Betul? Dah. Dah duduk. Okay, sekarang cikgu nak tanya kamu. Semua dah siap kan? Okey. Semua letakkan kamu punya lukisan dah siap. Letak di tepi. So waktu kita dah habis. Lagi 10 minit nak habis masa. Kamu boleh duduk. Dah settle. Okey. Dah. Siap. Okey. Sekarang cikgu nak tanya kamu satu soalan. Siap. Okey, duduk dulu. Dah siap, duduk dulu. Okey, Aira dengan Wan tadi. Aira mana Aira? Aira mana? Aira. Dah siap duduk. Oh, apa punya? Ni Aira siapa Aira? Aira siapa Aira?
Aira lah. Okey, duduk dulu. Semua duduk Okey. Okey dah, duduk. Ya. Kau punya. Kau. Nah. Nah. Okey, dah. Okey, sekarang cikgu nak tanya pula. Dah, duduk. Dah siap duduk. Dah. Duduk. Tengok dekat depan. Dah. Boleh. Dah duduk dulu. Dia boleh juga. Duduk. Okey, sekarang semua duduk. Dah. Seram sangat. Duduk. Dah. Semua duduk. Duduk masing-masing. Okey, semua dah duduk Okey, duduk. Dah. Settle. Sekarang cikgu nak tanya. Jelaskan perisi reka yang anda tahu. Jelaskan perisi reka yang anda tahu. Jelaskan perisi reka yang anda tahu. Awak boleh terangkan satu persatu. Apa? Yang pertama apa? Yang pertama kepelbagaian. Betul. Yang kedua? Betul ke? Betul. Betul, pandai. Ada rambut. Yang seterusnya adalah timbangan. Yang seterusnya adalah kesatuan. Seterusnya kontra, lagi harmoni dan betul. Jadi kesimpulan cikgu dapat lihat daripada kamu apalah? Apa kesimpulan kamu dapat lihat? Nanti buka nanti. Sekejap. Okey, kesimpulannya adalah ya. Nak ibadat boleh 5 minit je Yang lama. Okey. Okey, tengok depan. Boleh. Baca. Bahasa seni visual. Baca. Terbagi kepada 2 bahagian. Ya, berkaitan antara satu sama lain. 2 bahagian yang perlu diketahui. Jadi lagi cikgu bagi ni. Betul. Jadinya kesimpulannya boleh? Boleh. Tapi jangan boleh sangat. Jangan. Buka balik. So, jadi kamu dapat sini kesimpulannya adalah bahasa seni visual ada 2, iaitu unsur seni dan perisi rekaan. Okey? Bahasa seni visual ada 2, iaitu unsur seni dan perisi rekaan. Unsur seni berbeza dengan perisi rekaan. Okey? Macam cikgu jelaskan sebentar tadi, pada awal-awal tadi. Unsur seni apa? Unsur seni ada garisan, rupa, bentuk, warna. Tapi kalau perisi rekaan, apa? Perisi rekaan yang kamu tahu tadi. Seperti bukan, perisi rekaan adalah kepelbagaian. Kepelbagaian. Lagi? Penegasan. Faham je? Faham pun. Betul. Dah. Jadi dah, kamu dah faham sekarang Jadi itu saja. Kamu boleh hantar, cikgu nak tengok kamu punya hasil. Dah hantar dari nama dulu. Dah hantar dari nama. Beratur dulu, satu-satu. Okey, bagus. Cikgu bagi markah. Boleh. Dah duduk dulu. Dah hantar duduk. Nanti cikgu tengok satu. Ya. Jangan main-main. Duduk. Okey, dah siap duduk. Dulu. Nanti cikgu bagi tahu apa seterusnya. Dah siap duduk. Okey. Hantar yang mati semua hantar Tulis nama. Okey, semua tulis nama kan? Okey, dah. Dah. Okey, lepas ni kamu boleh pergi surau. Okey, dah. Siap? Dah, okey. Dah. Kita berhantar. Tengok. Okey. Bagus. Semua jangan tengok Mama Ami apa juga ajar. Okey. So, itu saja. Okay, siap? Okey, itu saja pada pagi petang ini. Saya nak ucapkan terima kasih pada semua. Okey. Jadi kamu dah belajar sesuatu belum? Unsur seni? Sekejap lagi.
Usul seni. Dengar dulu saya cakap. Okey, diam semua, diam. Okey. Bahasa seni ada 2. Tahu tak bahasa seni ada berapa? 2. Apa? Unsur seni dan prinsip rekaan. Bahasa seni ada 2, unsur seni dan prinsip rekaan yang nanti kita jelaskan sudah tadi. Yang kita ajar tadi adalah garisan. Garisan ni garisan beralun, garisan lurus. Jadi garisan ni sendiri ada menghasilkan rupa, menghasilkan warna, menghasilkan rupa, menghasilkan ruang. Okey, duduk. Duduk. Okey. Okey. Okay, tak apa. Jadi yang penting cikgu nak kau faham. So sekarang ni cikgu dah nampak kamu semua faham. Kamu mendengar apa yang cikgu cakap. Okey, mungkin ada seorang dua yang buat melebihi apa yang cikgu suruh, tapi tak apa. Kreatif kamu sendiri. Iman. Mana Iman? Iman punya okey, cuma ada kepak-kepak pula ya di situ. Tapi tak apa. Saya pun Okey. Tak. Okey, tak apa. saya pun. Okey. Saya lagi naik. Baiklah, cikgu nak ucapkan terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Ya.